Hey kawan-kawan, kalau anda nak cari rumah banglo 2 tingkat, you boleh tengok projek sini. Ini projek adalah 2 tingkat banglo, 50 luas, 75 panjang. So dia yang standard macam banglo biasa. Dia tepi ada 10 kaki punya tanah di sampai belakang, dan tepi sini ada 10 kaki. So memang porch dia luas lah. Kalau you nak letak 3 kereta depan dengan belakang, total boleh letak 6 lah. So pintu besar dia dekat sini, kita masuk. Ini hall dia. Dan dalam sini memang cahaya dia kuat sebab kita punya tingkap kita memang bagi besar punya keping lah. Lepas tu sini dia ada satu tempat, ini boleh buatkan untuk bilik ke ataupun macam mana pun boleh, ataupun you buat macam ni untuk tetamu pun boleh juga, ataupun study area lah. So sini you punya living hall. So memang kalau you tak buka lampu memang tak ada masalah pun, sebab memang tingkap dia memang besar, cahaya memang cukup. So ini tempat makan. Kalau you nak letak 6 seated ataupun 8 seated pun boleh. Sini kita punya dry kitchen. Sini boleh letak satu island dekat tengah, fridge, microwave, micro oven, lepas tu satu simple punya cabinet atas dengan bawah. Dan belakang sini ada satu kita punya wet kitchen. You pun boleh buat macam ni juga. Dan belakang sini ada yard dengan satu maid room punya tandas lah. So untuk projek sini dia ada 4 bilik dengan satu bilik maid dengan 4 tandas, satu tandas untuk maid lah. Ini untuk bilik bawah, untuk bilik tamu ke ataupun nak untuk parents ke pun boleh. Dia pun bagi itu tingkat keping yang besar. Dan belakang dia masih ada 10 kaki. So memang sesuai kalau you nak duduk dengan parent. Ini tandas, ini share lah, dia bukan dalam bilik, dan satu store dekat bawah. So kita tengok pergi tingkat atas, tingkat 2. Sini kita pun ada tingkat. So memang cahaya memang okey, tak perlu gelap-gelap. Ini ruang tamu kedua. Kalau you nak buat satu bilik lagi pun boleh dekat sini, cuma tak ada tandas lah, kena pergi bawah. Ini bilik ketiga. You boleh buat macam ni, queen size pun boleh buat dengan kabinet. Dan sini boleh letakkan untuk meja study lah. So ini boleh buatkan untuk bilik anak perempuan. Ini ada tandas sendiri, tak ada chef. So satu lagi, ini pun besar juga, boleh muat untuk queen ataupun king. Tempat meja study dan wardrobe lah yang besar. Ini tandas yang tak share sendiri punya. Dan kita tengok untuk bilik master. Ini bilik master dia. Ini letak king lagi besar daripada king punya frame. Dan depan sini dia ada balcony dia. Kalau you bagi-bagi nak keluar boleh, sebab kawasan sini memang dia okey. Sungai seronok untuk duduk. Dan ini dia ada buat satu walk-in wardrobe lah. Kalau you nak buat boleh buat macam ni. Lepas tu kita punya master bathroom. Dia besar cukup, you boleh letakkan bathtub. Kalau biasa punya you tak boleh nak masukkan. Dan sini dia letak satu cermin. Ini kalau you nak letak boleh letak lah macam ni, design ikut dia. Nanti you buat cantik-cantik nak keluar, boleh tengok lah, tengok sendiri. Kalau katakan anda nak cari rumah banglo 2 tingkat yang besar macam ni, boleh WhatsApp ataupun DM sekarang. Kita buat appointment, kita jumpa dekat show house sini lah.